Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Baru-baru ni semasa event Art of Speed 2026 yang lepas, Lambretta Malaysia telah preview, orang kata kasih tengok model J200 Lambretta yang bakal masuk dalam pasaran motosikal negara. So dari segi rupa luaran sudah pasti mengekalkan rupa klasik Lambretta yang biasa kita tengok. Cuma design J200 ni dia lebih comel dan simple lah berbanding Lambretta X250. Lampu belakang dia pun menggunakan design yang minimalis kecil ni. Paparan meter dia full color TFT tu guys. Skuter ni dikuasakan dengan enjin 1 silinder 174.5cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 16.8 horsepower. Datang dengan tangki petrol 9 liter guys. Boleh jalan jauh ni. Sistem suspension depan dia macam biasa, Lambretta mesti pakai double arm link sistem ni, dan sistem suspension belakang dia menggunakan dual shock suspension lah macam biasa. Harga jualan untuk model Lambretta J200 ni masih belum tahu lagi sebab ini just preview sahaja. So dijangka mungkin sekitar 16 ke 18 ribu ringgit macam tu. So untuk peminat Lambretta yang dah lama tunggu kemunculan semula model J ni, korang bolehlah booking dekat mana-mana cawangan Lambretta berdekatan dengan korang. Bye. Assalamualaikum guys.